أيوة. طيب. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأدومان على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا رسول الكريم الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة واستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurniaan daripada Allah, atas taufik dan hidayah, riayah, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi mampu untuk hadir dalam majlis ilmu, majlis yang dinaungi malaikat akan sayapnya, kerana redha apa yang kita melakukan, redha mimma yatlubuh, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita tergolong sehingga kita akhir hayat kita dalam golongan orang yang tidak jemu untuk menuntut ilmu dan bersemangat untuk terus menerus menambahkan akan keilmuan kita, insya-Allah. Amin Allahumma amin. Pada pertemuan lepas kita berhenti pada saranan yang diberikan oleh penulis kitab kita Al-Habib Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad berkenaan dengan wirid-wirid yang sepatutnya kita lakukan, dan beliau mulakan dengan solat sunat sebelum dan juga selepas solat fardu, dinamakan sebagai solat sunat rawatib, yang telah kita syarahkan secara detail pada pertemuan lepas. Harapnya kita tidak meninggalkan akan solat-solat sunat tersebut. Kalau kita tertinggal sekalipun, ada waktu boleh untuk kita qadakkan, kita qadakkan. Walaupun tidak wajib untuk mengqadakkan akan perkara sunat yang ditinggalkan, sebab itu merupakan perkara sunat, namun diperbolehkan untuk kita mengqadakkan akan perbuatan atau ibadah tersebut. Kemudian sambung beliau, antara ibadah lain atau solat lain yang boleh atau sepatutnya menjadi wirid, menjadi satu rutin harian, menjadi satu amalan yang terus menerus dilakukan oleh seorang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh seorang yang ingin meraih daripada redanya, kedekatan, pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga secara umumnya kepada semua orang Islam, adalah solat sunat witir. Ini antara solat sunat yang sepatutnya tak ada seorang pun yang mengaku dia beragama Islam atau dia ingin untuk kepada kebaikan, dia meninggalkan akan solat sunat ini. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang nanti kita akan membaca nanti, menunjukkan betapa pentingnya, betapa mulianya, betapa hebatnya solat ini, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kala memberikan wasiat khusus kepada para sahabat untuk melakukannya. Kata sahabat radhiyallahu taala anhu wa arda, "Ausani khalili bisalas." Abu Hurairah tak silap atau Ibnu Mas'ud, dia mengatakan kekasih saya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah memberi wasiat kepada saya 3 perkara. Apakah dia? Siyamu thalatha ayyam min kulli syahr, untuk berpuasa 3 hari daripada setiap bulan. Iaitu yang dimaksudkan dengan 3 hari di sini adalah ayyamul bid, hari-hari putih. 13, 14 dan 15 daripada bulan Hijrah disunatkan untuk kita berpuasa, dinamakan sebagai ayyamul bid. Dan juga kata beliau,
rakaatai duha, dan saya disuruh, diwasiatkan oleh Nabi untuk jangan meninggalkan 2 rakaat duha. Seterusnya apa dia? Wa an utira qabla an-naum, atau an utira qabla an anam, untuk saya itu melakukan salat witir sebelum saya itu tidur. Ini 3 wasiat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya. Hakikatnya bukan sahaja diberikan kepada sahabat, malah kepada yang akan datang setelah sahabat, kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Ambillah wasiat ini, lakukanlah sekadar mana yang kita boleh lakukan, iaitu berpuasa 3 kali atau 3 hari dalam sebulan. Baki 27 hari kita makan. Ambil 3 hari ini, cuba untuk kita berpuasa pada Ayyamul Bid, atau kalau tak mampu, mula dahulu dengan hari Isnin, dengan hari Khamis. Jadikan kita ada nasib, khususnya pada akhir zaman ini, dengan semua benda yang terbuka, dengan pelbagai macam benda yang boleh untuk menaikkan akan syahwat, ini juga lain-lain lagi. Maka kita digalakkan juga untuk mengekang akan syahwat tersebut, mengekang akan diri kita dengan kita yang mampu untuk memiliki akan syahwat, dengan kita memperbanyakkan berpuasa. Kata Nabi SAW, as-sawmu junnah, puasa itu merupakan perisai. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW beritahu, barang siapa yang memiliki akan keupayaan untuk bernikah, maka bernikahlah. Kalau tidak mampu, maka ke atas dia untuk dia berpuasa, kerana puasa merupakan perisai buat dia daripada jatuh pada maksiatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat adalah apa nama dia? Melakukan solat sunat witir. Kata beliau rahimahumullahu taala, dan di antaranya lagi, iaitu di antara solat sunat yang boleh dijadikan sebagai wirid, yang sepatut jadikan sebagai wirid, ialah solat witir. Dan dia adalah satu solat yang tetap dan sangat digalakkan. Tetap di sini bermakna sabit. Sabit bermakna di sini yang ada hadis yang datang daripada Nabi Muhammad SAW. Yani memang warid daripada Nabi Muhammad, itu masuk tetap dekat situ. Dan sangat digalakkan, dan digalakkan oleh syariat. Malah setengah para ulama telah mewajibkannya, mengikut iaitu kepada ulama mazhab Imam Abu Hanifah. Mereka itu seperti mana wajib untuk melakukan solat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, mereka juga wajib untuk melakukan solat sunat witir sebelum tidur. Jadi orang-orang yang berpegang atau menganuti kepada mazhab Imam Abu Hanifah, mereka tidak akan tidur sebelum melakukan solat sunat witir. Kalaupun tertidur, maka mereka berdosa seolah-olah meninggalkan solat fardu. Mereka punya ulama mengambil istinbat daripada beberapa hadis yang kita akan sebutkan nanti. Jadi, namun dalam mazhab Imam Syafi'i, ianya adalah hukum apa dia? Sunat muakkad atau sunat tuntut sahaja, namun sangat dia galakkan untuk kita melakukannya. Yakni sunnah yang sangat dituntut sesuai menurut mazhabnya. Namun dalam mazhab Imam Syafi'i, ia merupakan sunat muakkadah, yakni sunat yang sangat dituntut. Dan solat sunat witir ini hanya boleh dikerjakan oleh seseorang sesudah dia mengerjakan solat isyak sahaja. Ini dia punya waktu bermula dia. Bilakah waktu bermula solat sunat witir? Setelah seorang tersebut dah mengerjakan solat fardu isyak, bukan setelah masuknya waktu isyak. Jadi mungkin waktu isyak masuk sekarang mungkin 8.12, 8.10. Adakah dah masuknya waktu solat sunat witir? Ya, secara umumnya waktu solat sunat witir dah boleh untuk dilakukan, tetapi ia hanya boleh dilakukan oleh seorang yang telah selesai melakukan solat fardu isyak. Kalau seorang tu solat isyak pukul 2 pagi contoh, dia pergi program, habis program, balik lewat pukul 2 sampai rumah, adakah dah boleh untuk dia melakukan solat sunat witir? Tak boleh lagi. Selagi mana dia tidak mengerjakan solat fardu isyak, selagi tidak mengerjakan, selagi itulah dia tidak boleh melakukan solat sunat witir. Sama seperti solat sunat tarawih di bulan Ramadan.
Hanya boleh dilakukan bermula waktu dia setelah mengerjakan akan solat fardu Isyak. Sabda Nabi SAW, dan dia berakhir bila? Berakhirnya waktu solat sunat witir bila mana masuknya waktu fardu subuh. Yakni di berkekalan sampai terbitnya fajar, masuk waktu fajar baru keluarlah melakukan atau waktu melakukan solat sunat witir. Sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha witrun yuhibbul witra fa'awtiru ya ahlal Qur'an." Iaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu esa, tunggal, witir. Allah itu satu. Witir dalam bahasa Arab dia menunjukkan kepada ganjil, iaitu 1, 3, 4. Tapi dimaksudkan dengan innallaha witrun, iaitu Allah Subhanahu wa taala tunggal, iaitu witir, satu. Yuhibbul witra, dan Allah suka kepada yang ganjil daripada 7, 5 dan juga lain-lain. Fa'autiru ya ahlal Quran, maka berwitirlah kamu dalam angka yang ganjil, wahai orang-orang ahli Quran. Jadi di sini Nabi SAW menisbahkan orang yang melakukan solat sunat witir, melaziminya tergolong daripada golongan ahlul Quran, atau orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran, orang-orang dalam dada dia tersemat akan Al-Quran. Aib kepada anda untuk anda tidur sebelum melakukan salat sunat witir. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beritahu, al-witru haqqun, witir ini merupakan kebenaran. Faman lam yutir falaisa minna, barang siapa yang dia tidak melakukan salat sunat witir, dia tidak tergolong daripada golongan kami, kata Nabi SAW. Ini antara dalil kenapa Imam Abu Hanifah menjadikan salat sunat witir tersebut wajib. Sebab Nabi mengatakan, faman lam yutir falaisa minna, barang siapa yang tidak melakukan solat sunat witir, dia tidak tergolong daripada golongan kami. Satu ancaman, satu bentuk tahzir, satu bentuk peringatan, satu bentuk galakan yang sangat kuat untuk seorang tersebut melakukan solat sunat witir. Jadi ini merupakan antara ahadis yang datang daripada Nabi SAW. Wasiat Nabi suruh witir oleh kepada ahlul Quran, dan Nabi mengatakan barang siapa yang tidak melakukan witir bukan daripada kalangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambung, kata beliau, solat witir itu paling banyak ialah 11 rakaat, dan yang paling sedikit yang patut dibuat ialah 3 rakaat sahaja. Ini berkaitan dengan rakaat solat sunat witir. Solat sunat witir yang afdal adalah 11 rakaat, dan solat sunat witir yang sekurang-kurangnya itu afdal dan juga yang paling banyak 11. Sekurang-kurang witir, iaitu yang paling minimum boleh untuk seorang melakukan solat sunat witir berapa? 1 rakaat. Tetapi makruh untuk dia melazimi 1 rakaat dalam tempoh yang lama, atau dia melazimi 1 rakaat itu hukum dia makruh. Jadi walaupun minimum solat sunat witir 1 rakaat, namun yang digalakkan untuk dilakukan supaya keluar daripada makruh adalah 3 rakaat. Itu paling paling minimum yang sempurna. Walaupun hakikatnya 1 rakaat masih dikira sebagai witir, tapi untuk berterusan pada 1 rakaat terus setiap hari hukum dia makruh. Yang boleh untuk diteruskan, dijadikan adat adalah sekurang-kurangnya 3 rakaat. Ada yang dilakukan secara fasl, ada dilakukan secara wasl. Fasl itu memisahkan, wasl itu menyambungkan. Maksud dia kalau merupakan fasl, memisahkan, melakukan solat sunat witir 3 rakaat dengan 2 salam. Bermakna melakukan 2 rakaat terlebih dahulu bagi salam, bangun tambah lagi 1 rakaat, beri salam macam kebiasaan kita lakukan.
Juga ada kaedah melakukan secara wasl, iaitu menyambung 3 rakaat dengan 1 salam, hanya sahaja perlu untuk 3 rakaat dengan apa nama dia? 1 salam. Sahih, 3 rakaat dengan 1 salam. Jadi ada sambungan dan juga ada apa nama dia? Putusan. Yang biasa kita lakukan adalah memutuskan dengan menjadikan 3 rakaat 2 salam. Tayyib. Katakan, dan bila dibuat pada pengakhiran malam, bagi sesiapa yang mempunyai adat kebiasaan yang tetap bangun malam pada akhirnya, itulah yang afdal, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah akhir solat kamu pada waktu malam adalah solat sunat witir. Dan bagi siapa yang tiada mempunyai adat bangun malam, jika dibuat sesudah solat isyak, itu pun sudah baik baginya. Di sini diberitahu kepada kita ada kelonggaran pada bilakah kita melakukan solat sunat witir. Kerana apa diberikan kelonggaran ini? Kerana Nabi menyarankan kita menjadikan solat sunat witir tersebut solat sunat terakhir kita, atau bahasa mudah dia, penutup bagi segala solat sunat. Jadi kalau ada orang yang dia ada kebiasaan dia menghidupkan malam, walaupun setengah jam sebelum fajar, walaupun 40 minit sebelum fajar, walaupun 20 minit sebelum fajar, dia ada kebiasaan dia bangun malam, dia berzikir, bertahajud, dia menangis kepada Allah, membaca Al-Quran, merintih kepada Allah, minta kepada Allah, waktu dia bersenang-senang atau unus billah, waktu dia bertenang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada adat tersebut, maka seeloknya jadikanlah solat sunat witir tersebut merupakan solat terakhir yang anda lakukan setelah solat taubat, setelah solat hajat, setelah solat tahajud. Setelah solat itu jadikan akhirnya apa dia? Witir. Tapi kalau ada orang yang dia kalau kebiasaan bangun imma ketika azan atau setelah azan, contoh orang yang mungkin kerja dia berat, dia balik malam mungkin lewat, dan juga lain-lain. Kalau dia tahu dia tak mampu untuk bangun malam untuk melakukan solat sunat dan juga menutupnya dengan solat sunat witir, untuk dia tidak terlepas juga melakukan solat sunat witir, digalakkan kepada dia untuk melakukan solat sunat witir terlebih dahulu baru tidur. Jadi boleh melakukan 2, imma mengakhirkan atau setelah solat isyak, solat witir, sebelum tidur melakukan solat sunat witir. Persoalan yang sering ditanya, kalau ada orang dia telah melakukan solat sunat witir pada malam hari, yakni sebelum tidur, kemudian dia bangun qiyamul lail, dia nak melakukan solat sunat hajat contoh, atau melakukan solat sunat taubat contoh, apa-apa solat, bagaimanakah yang boleh dia lakukan? Bukankah solat sunat witir merupakan solat sunat yang terakhir kena lakukan? Nanti kalau dia bangun malam nak qiyamul lail melakukan solat sunat, macam mana? Bukankah dia telah menutup segala solat dengan solat sunat witir? Di sini ada beberapa kaedah. Kaedah pertama adalah yang anda tak boleh untuk lakukan lagi pada waktu malam adalah solat sunat witir. Bermakna, contoh seorang sebelum tidur dia telah melakukan solat sunat dia selepas maghrib, kemudian 4 rakaat selepas solat isyak, 2 rakaat solat isyak, 4 rakaat solat isyak, tutup dengan witir. Dia tidur, bangun qiyamul lail, dia nak melakukan solat sunat, maka pendapat yang masyhur, yang muktamad, diperbolehkan untuk dia melakukan solat sunat tanpa perlu untuk menutup semula dengan witir. Yang ni solat sunat macam biasa, solat taubat 2 rakaat, istikharah 2 rakaat, apabila hajat 2 rakaat, habis macam biasa. Tak perlu untuk ulang balik solat witir. Ini pendapat pertama, ini yang rajih. Ada pendapat mengatakan juga dilakukan oleh beberapa sahabat, disebutkan oleh Imam dalam kitab Mughni, juga disebutkan oleh Khatib dan juga lain-lain, mengatakan ada kaedah nama dia naqdul witir. Walaupun ini bukan pendapat yang kuat, tapi boleh dilakukan sebab disebutkan oleh ulama dan juga ada beberapa ulama sebutkan. Dinamakan naqdul witir itu membatalkan witir.
Iaitu bagaimana bila mana kita melakukan solat sunat witir, witir itu adalah ganjil. Jadi kita genapkan dia terlebih dahulu dengan bila mana kita bangun qiyamul lail, kita melakukan 1 rakaat. Jadi 3 rakaat tadi campur 1 rakaat dah berapa? 4. Bermakna itu telah membatalkan witir, telah membatalkan ganjil, menjadikan dia genap. Kemudian dia berteruskan solat tahajudnya, solat taubatnya, dan juga solat hajatnya, solat itu, solat ini. Nanti pada pengakhiran dia melakukan lagi solat sunat witir dengan ganjil 3 rakaat contoh. Jadi 4 tadi campur 3 akan menjadi apa nama dia? 7. Namun yang muktamad, yang lebih digalakkan lakukan adalah tak perlu untuk ulangi kali kedua witir. Sebab apa? Ada larangan daripada Nabi Muhammad SAW, la witrani fil lailah. Tidak boleh untuk dilakukan 2 solat sunat witir pada 1 malam. Sebab ada larangan, seeloknya diambil pendapat pertama tadi tu. Kalau dah buat malam tu, nanti bangun qiyamul lail sebelum kalau dah buat sebelum tidur, nanti bangun qiyamul lail tersebut melakukan solat sunat macam biasa, tak perlu untuk melakukan witir lagi. Ini kalau orang nak melakukan 2 witir, yakni tadi dah buat 3, nanti bangun qiyamul lail buat lagi 3. Bermakna dia melakukan 2 witir. Melakukan 2 witir, ada hadis larangan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la witrani fil lailah. Tidak boleh melakukan 2 witir pada 1 malam. Walaupun ada kaedah yang disebutkan oleh pada sahabat, iaitu kita menggenapkan terlebih dahulu, kemudian buat kali kedua, itu tak masuk dalam larangan tersebut, diperbolehkan walaupun itu bukan muktamad. Ada orang dia nak menyempurnakan witir. Ini beza. Ada dia nak buat 2 witir, ada dia nak menyempurnakan witir. Menyempurnakan witir adalah dia tadi dah buat 3. Dia bangun malam, dia tengok dia dah solat tahajud, dah solat hajat, dah solat apa nama dia, taubat, dah solat istikharah, dah solat, semua solat dah buat. Ada lagi sejam lagi. Nak buat apa? Kalau duduk pegang tasbih, confirm kepala kat bawah, tidur. Kalau buka Al-Quran, confirm tidur, contoh. Jadi nak buat apa? Dia nak sempurnakan solat sunat witir dia. Bermakna tadi tersebut dia telah melakukan 3. Ini dia nak melakukan lagi berapa lagi? 2, 4, 6 atau 8 untuk dicukupkan 11, atau untuk dicukupkan 7, atau untuk tambah sebagai 5. Kalau dia lakukan dengan niat untuk menyempurnakan witir, ada 2 pendapat. Pendapat pertama, pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan boleh, tak jadi masalah. Ada pendapat kedua daripada Imam Ramli. Beliau mengatakan tidak boleh, sebab ada hadis la witrani fil laila. Jadi khulasah di sini, barang siapa yang ingin untuk menyempurnakan witir, ada pendapat yang membolehkan. Barang siapa yang nak menjadikan witir tersebut sebagai pengakhiran, boleh ikut cara menyempurnakan witir 1 rakaat menjadi digenap. Kemudian setelah melakukan solat sunat, dan dia melakukan yang ganjil 3 rakaat nanti pada pengakhiran. Tapi yang lebih afdalnya, barang siapa yang telah melakukan witir pada sebelum tidur, selepas bangun daripada tidur, tak perlu lagi untuk melakukan solat sunat witir, kecuali kalau dia ingin menyempurnakan sahaja dengan menambah bilangan dia juga ila akhir. Boleh faham perbahasan dia? Itu perbahasan mengenai apa nama dia, solat sunat, apa nama dia, witir. Tayyib. Sambung. Kata beliau, bagi siapa yang tidak mempunyai adat bangun malam, jika dibuatnya sesudah solat isyak, itu pun sudah menjadi baik. Seperti dikatakan dalam Syarhus Sunnah, Imam Baghawi mengatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah, beliau itu merupakan seorang yang melakukan solat sunat witir pada pengakhiran malam, yakni setelah bangun qiyamul lail. Dan juga antara sahabat yang melakukan solat sunat witir sebelum tidur, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu wa ardah. Perbahasan witir jelas? Perlu ulang sekali lagi? Tak perlu. Tayyib. Sambung. Jagalah solat sunat yang lain, kata beliau. Di antaranya lagi ialah solat duha. Ini antara solat sunat yang perlu untuk seorang tu jaga, menjadikan wirid. Tadi solat sunat witir, ini merupakan solat sunat duha. Dan dia adalah solat yang diberkati dan banyak manfaatnya. Yang paling banyak bagi solat ini adalah 8 rakaat,
dan ada qaul yang mengatakan semuanya 12 rakaat. Ini berkaitan dengan ilmu fiqh. Sekurang-kurangnya solat sunat duha 2 rakaat. Paling banyak berapa? Ada beza pendapat. Ada mengatakan yang paling banyak 8 rakaat, ada mengatakan yang paling banyak 12 rakaat. Ada mengatakan ya, yang paling banyak 12 rakaat, namun yang afdal untuk lakukan 8 rakaat. Kerana itu diambil daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada pada Fathul Makkah pada rumah Ummu Hani. Ada ambil daripada hadis tersebut berkenaan dengan 8 rakaat tersebut ketika melakukan solat sunat duha. Jadi ada perbezaan di situ. Bilakah masuk solat sunat duha? Adakah solat sunat duha itu sama dengan isyraq atau isyraq lain, duha lain? Ini antara perbahasan dan juga ada khilaf dia lah. Ada ulama berpendapat solat sunat masuknya waktu isyraq itu juga merupakan waktu duha. Cuma isyraq tersebut merupakan permulaan bagi waktu duha. Waktu isyraq ni masuk bila? Kalau kita tengok dekat jam yang selalu ada tersebut, dia kata ada syuruk. Contoh, kalau sekarang azan subuh ada awal, lebih kurang dalam 6.50 atau 6.55 syuruk. Adakah itu bermakna telah masuknya waktu solat sunat isyraq? Belum lagi. Sebab itu waktu terbitnya matahari. Waktu terbitnya matahari adalah waktu yang diharamkan untuk melakukan solat sunat. Kita ada 5 waktu yang diharamkan untuk melakukan solat padanya. Berapa waktu? 5 waktu. Sebelum kita masuk kepada waktu tersebut, apakah solat yang dilarang untuk solat pada waktu tersebut? Ia merupakan solat sunat yang solat sunat yang sebabnya mutaakhir dan juga tak ada sebab. Apa maksud dia? Solat sunat ni terbagi kepada 4. Ada solat sunat yang sebabnya terdahulu, yakni sebabnya datang dahulu baru kita melakukan solat sunat. Contoh dia apa dia? Solat sunat uduk, solat sunat tahiyatul masjid. Kita melakukan solat sunat uduk sebab apa? Sebab dia datang terlebih dahulu, iaitu orang beruduk, dah ada sebab baru melakukan solat sunat uduk. Jadi ini solat sunat sebab dia terdahulu. Solat sunat tahiyatul masjid contoh. Kenapa orang melakukan solat sunat tahiyatul masjid? Sebab dia masuk ke dalam masjid, baru dia melakukan solat sunat tahiyatul masjid. Jadi sebab dia terdahulu. Ada solat sunat yang sebab dia bersama-sama, dipanggil mugarin, iaitu adalah solat sunat contohnya seperti gerhana bulan. Kenapa kita melakukan atau bila kita melakukan solat sunat gerhana bulan? Ketika dah bermula perubahan bulan tersebut. Solat sunat istisqa, meminta akan hujan. Bila kita melakukan? Bila kita berada dalam keadaan kemarau dan juga lain-lain. Itu maknanya apa dia? Yang bersama-sama. Ada solat sunat yang sebab dia terakhir, sebab dia terkemudian. Contoh apa dia? Contoh seperti solat sunat hajat. Solat sunat hajat sebab dia terkemudian. Sebab kita melakukan solat sunat hajat tersebut untuk meminta akan hajat, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah, minta kepada Allah dilakukan setelah solat sunat. Maka sebabnya apa nama dia? Terkemudian, walaupun ada khilaf dekat situ, tapi itu mu'tamad. Dan ada yang keempat, solat sunat yang tanpa sebab. Nak buat saja-saja. 2 rakaat macam zaman dahulu ada orang buat lepas waktu duha tu 300 rakaat, pada malam 1000 rakaat, dia panggil solat sunat mutlak. Nawafil mutlak, tidak ada gaid, tak terikat dengan waktu. Jadi 5 waktu yang diharamkan solat tersebut, yang diharamkan solat pada 5 waktu tersebut, pertama dia merupakan solat sunat. Bermakna kalau solat fardu diharamkan? La. Siapa yang tak solat fardu lagi, maka boleh untuk lakukan pada 5 waktu tersebut, tak jadi masalah. Pertama solat sunat. Yang kedua, solat sunat apa? Solat sunat yang tanpa sebab dan sebabnya itu terkemudian. Bermakna solat sunat yang sebab dia dahulu atau sebab dia bersama-sama, boleh untuk lakukan pada 5 waktu yang diharamkan tersebut, diperbolehkan. Jadi 5 waktu yang diharamkan yang kita akan sebut nanti, ianya haram untuk solat sunat yang tanpa sebab dan juga solat sunat yang sebabnya apa nama dia? Terkemudian. Apakah 5 waktu tersebut? 5 waktu tersebut merupakan solat pertama adalah ketika matahari berada di atas kepala.
indal istiwa, selain daripada hari Jumaat. Yang kedua adalah ketika terbitnya matahari. Matahari mula terbit sehingga matahari naik setinggi galah, hatta tarfi'a qadra rumhin, kalau dalam bahasa fiqahnya, sehingga dia menaik sehingga setinggi galah, atau kata ulama lebih kurang matahari mula terbit dan berlalunya 16 minit. Yang ketiga adalah ketika tenggelamnya matahari sehingga hilang apa nama dia, kekuning-kuningannya, inda isfirar, ketika tenggelamnya matahari. Itu pertama, kedua, ketiga. Yang keempat, setelah melakukan solat fardu subuh. Yang kelima, setelah melakukan solat fardu asar. Ini 5 waktu haram untuk melakukan solat. Apa solat ni haram melakukan? Solat sunat yang sebabnya itu tanpa sebab atau sebabnya terkemudian. Jadi di sini kita cakap kat sini untuk beritahu berkenaan dengan waktu solat isyraq. Jadi solat isyraq ini bukan kita tengok dekat jam tersebut isyraq 6.50, masuk 6.50 boleh solat. Bukan. Itu merupakan solat sunat atau merupakan waktu yang diharamkan untuk solat. Bila kita boleh solat? Bila mana dah berlalu daripada waktu terbit tersebut lebih kurang 16 minit, maka dah masuknya waktu isyraq untuk kita melakukan solat sunat isyraq. Jadi ada mengatakan solat isyraq boleh lakukan dengan solat duha. Ada mengatakan tidak, isyraq ada waktunya tersendiri. Lepas isyraq berlalu lebih kurang dalam 20 minit, setengah jam, baru masuknya waktu apa nama dia, waktu solat duha. Jadi ada beberapa masyayikh setelah solat fajar mereka mengajar dan biarkan terbitnya matahari dan berlalu lebih kurang setengah jam, baru mereka akan bangun untuk melakukan solat sunat isyraq dan juga melakukan solat sunat duha. Khulasah di sini beritahu hendaklah kita melakukan solat sunat duha, jangan kita tinggalkan. Itu waktu mulanya dia. Bilakah waktu berakhir solat sunat duha? Waktu berakhir solat sunat duha sebelum masuknya waktu zuhur. Jadi kalau tak mampu melakukan pada waktu pagi hari, jangan tinggalkan dalam mungkin pukul 10 ke, kita ada tea break ke, kita ada waktu minum kopi ke, sebelum kita nak melakukan minum kopi dan sebagainya, lakukan 2 rakaat solat sunat duha. Itu akan memberikan faedah banyak kepada kita. Kita akan baca kat sini apakah faedah, apakah kelebihan melakukan solat sunat duha. 12. Dan semua ini adalah warid daripada Nabi Muhammad SAW, dan yang paling sikit ialah 2 rakaat. Waktunya yang afdal bagi solat ini adalah ketika waktu siang mula menjelma dan telah berlalu suku daripada waktunya, lebih kurang dalam pukul 10, 9.30. Juga dalam kitab lain memberitahu ketika tanah dah mula panas dengan cahayanya matahari. Itu waktu yang afdal untuk seorang tersebut melakukan solat sunat duha, seperti dalam pukul 10, 9.30 macam tu. Nabi pernah bersabda tentang solat ini. Ini merupakan dalil Nabi menggalakkan kita untuk melakukan solat sunat duha. Kata Nabi SAW, yusbihu ala kullin sulama min ahadikum sadaqah. Berpagian setiap orang, yang mana setiap daripada sendi dia tersebut perlu kepada sedekah. Fakullu tasbihatin sadaqah. Dan Nabi memberitahu setiap sendi memerlukan kepada sedekah. Dan apakah cara untuk bersedekah? Apakah kaifiah boleh bersedekah? Kata Nabi SAW, fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap ungkapan tasbih subhanallah itu merupakan sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap ungkapan tahmid alhamdulillah itu merupakan sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Dan setiap tahlil kalimah Allahu Akbar juga merupakan sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Dan setiap ungkapan kalimah Allahu Akbar juga merupakan sedekah. Wa amru bil ma'rufin sadaqah. Mengajak orang kepada kebaikan juga tergolong daripada sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Dan menghalang orang daripada melakukan kemungkaran juga sedekah. Wa yujzihi min kulli zalika rak'atani yarka'huma min ad-duha. Semua yang kita sebutkan tadi tersebut, daripada tasbih, daripada tahmid, daripada tahlil, daripada takbir, ajak kepada kebaikan, halang daripada keburukan, semua itu merupakan aktiviti yang pelbagai, yang setiap daripada mereka tersebut merupakan sedekah.
yang mana kita memiliki sendi, yang sendi kita tu ada 300 lebih, perlukan kepada sedekah. Kata Nabi SAW akan cover semua benda tersebut daripada bentuk sedekah dan pahala dia. Apa dia? Rak'atani yarka'uhuma minad duha, 2 rakaat yang dia lakukan pada waktu duha. Jadi duha ini dia merupakan satu bentuk, orang kata apa, ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan duha ini dikatakan merupakan antara solat yang menarik akan rezeki. Kerana apa? Kerana bila mana kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, kita dijanjikan oleh Allah untuk ditambahkan rezeki oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, saya akan tambahkan kepada kamu. Melakukan solat sunat duha umpama mengucap syukur akan nikmat yang Allah berikan sendi kepada kita, yang dia perlukan kepada banyak perkara untuk bersedekah. Tapi dengan 2 rakaat kita telah mengucapkan syukur tersebut, sehingga nanti dimurahkan rezeki, ditambahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beberapa ulama, la fagra ma'ad duha, seorang tersebut dia tak akan menjadi fakir kalau dia melazimi akan melakukan solat sunat duha 2 rakaat sahaja. Paling banyak 4 rakaat sahaja. Mungkin makan masa 10 minit. Tapi bila mana kita melazimi, ia menjadi satu magnet untuk menelan rezeki kepada apa nama dia, kepada kita. Sambung kata beliau, kalau tidak ada yang warid tentang kelebihan solat sunat duha kecuali hadis yang sahih ini sahaja, niscaya sudah mencukupi. Yakni kalau tak ada hadis lain, hanya ada hadis ni sahaja, cukup untuk kita mengambil berat akan solat duha dan melakukan solat duha. Walaupun ada sebenarnya banyak lagi hadis yang menceritakan akan kelebihan solat sunat duha dan apa yang Allah letakkan rahsia pada melakukan solat sunat duha tersebut. Saya selalu mengajak dan mengajarkan untuk kita memulakan hari kita dengan 4 solat. Pertama, mulakan solat isyraq yang tadi kita cakap tadi tersebut. Yang kedua merupakan solat duha. Lagi 2 solat apa? Solat taubat dan juga merupakan solat istikharah. Kenapa solat taubat? Sebab bila mana kita memulakan pagi kita, hendaklah kita memulakan dalam keadaan kita tidak memiliki apa-apa masalah dengan Allah Subhanahu wa taala, tanpa memiliki apa-apa dosa dengan Allah. Sebab hakikatnya yang menghalang akan rezeki, yang menghalang akan kebaikan adalah dosa kita. Jadi kita mulakan pagi kita dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan akan segala urusan, imma daripada rezekinya, perjalanan hariannya dan juga lain-lain. Yang keempat, apa solat dia? Solat istikharah. Sebabnya, sebab kita dalam harian kita akan melakukan pelbagai macam decision. Nak buat ini ke nak buat ini, nak buat tu ke nak buat ini. Jadi untuk dipermudahkan akan segala benda tersebut, kita mulakan pagi kita dengan solat apa nama dia? Istikharah. Boleh melakukan kesemua tersebut dengan satu niat. 2 rakaat, duha, istikharah, taubah dengan isyraq. Boleh nak melakukan 4 kali solat pun, setiap niat 2 rakaat pun tak jadi masalah. Lazimkan akan perkara tersebut, anda akan mendapati kehidupan anda atau harian anda berjalan dengan lancar, hasil daripada eloknya perhubungan anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambung kata beliau, di antaranya lagi adalah solat-solat yang ialah solat yang dia buat di antara maghrib dengan isyak, dan paling banyak sekali 20 rakaat, dan pertengahan ialah 6 rakaat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man shalla bainal isya'aini rak'ataini banallahu lahu baitan fil jannah. Dalam hadis lain Nabi menyebut, man shalla ba'dal maghribi 6 rakaat la yatakallamu bainahunna bisu'in uddilna ibadata 12 sanatan. Ini tadi beliau mengajak kepada kita untuk melakukan solat sunat rawatib, kemudian melakukan solat sunat witir, kemudian melakukan solat sunat duha. Ini pula solat sunat atau cadangan atau saranan atau ajakan untuk kita mengisi waktu yang afdal, antara waktu yang perlu untuk dijaga dalam harian kita. Kata beberapa orang soleh, orang sulaha,
kalau seorang tersebut dia menjaga 4 waktu ini dalam harian dia, seolah-olah dia telah menjaga ke semua waktunya. Kalau diisikan 4 keadaan ini dalam keadaan 4 waktu ini dalam keadaan ketaatan kepada Allah, seolah-olah dia telah menjadikan ke semua waktunya dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Sebab ini merupakan waktu-waktu yang important, yang penting. Pertama, sebelum subuh, walaupun 10 minit. Yang kedua, daripada setelah subuh sampai isyraq. Jaga waktu tersebut dengan ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah. Mungkin kalau orang bekerja, dia akan mengatakan nak isi waktu tu macam mana? Kita kan lepas salat subuh kena siap-siap pergi bekerja, yang isterinya siapkan bekalan anak, yang suaminya siapkan keperluan untuk kereta sebagainya. Kan waktu tu kita gunakan untuk persiapan ke kerja. Kita tidak melakukan untuk ibadah, sedangkan waktu tu digalakkan untuk melakukan ibadah. Persiapan kepada kerja jika didasari dengan niat yang betul merupakan ibadah. Melakukan bekal buat suami, buat anak, jika didasari dengan niat betul merupakan ibadah. Jadi walaupun anda tidak bertelungku di atas tikar sejadah setelah waktu salat fajar sampai isyraq, tapi anda melakukan aktiviti didasari dengan menuruti akan perintah Allah Subhanahu wa taala, anda masih lagi dikategorikan orang-orang yang hidupkan waktu tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dah masuk dalam kereta, ya jangan dengar benda yang lagu, mendengar apa nama dia maksurat, mendengar akan wirdul latif, mendengar akan ayat Quran sampai terbitnya matahari, maka anda akan digolong daripada golongan orang menghidupkan waktu di antara fajar sehingga isyraq. Yang ketiga adalah sebelum maghrib, walaupun 10 rakaat, walaupun 10 minit, walaupun 20 minit, duduk dah, tenang dah mula baca ma'asurat, dah mula baca zikir untuk menunggu akan waktu apa nama dia maghrib. Dikatakan seseorang tersebut akan diberikan, diluaskan rezeki hisinya bila mana dia menghidupkan antara fajar sampai isyraq, dan akan diberikan rezeki yang maknawi. Kalau rezeki hissi tersebut yang material, yang harta, duit dan juga lain-lain. Kalau yang menghidupkan sebelum maghrib tersebut, setelah asar sebelum maghrib, akan diberikan rezeki yang maknawi. Lapang dada, mudah melakukan urusan, hatinya tenteram. Itu bila tu? Daripada maghrib, sebelum maghrib sehingga apa nama maghrib. Yang keempat, waktu yang perlu untuk kita menjaga adalah waktu di antara maghrib dengan isyak. Kenapa kita perlu menjaga? Apa saranannya? Apa perlu untuk kita lakukan? Apa dalilnya? InsyaAllah kita akan ambil pada kelas akan datang nanti, InsyaAllah, iaitu melakukan, menghidupkan waktu di antara maghrib dengan isyak. Kita niat, kita berazam untuk segala yang kita dengar hari ini daripada ibadah atau solat sunat, kita berazam untuk lakukan. Jangan kita tinggalkan solat sunat sebelum atau selepas solat. Kalau kita tak dapat untuk melakukan sebelum, gantikan setelah selepas. Atau jangan kita berazam untuk tidak meninggalkan solat sunat duha dan juga tidak meninggalkan solat sunat witir, walaupun melakukan yang paling kecil, witir 3 rakaat, duha 2 rakaat. InsyaAllah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk kita melakukan ibadah, kerana kita tidak mampu untuk melakukan apa-apa kecuali taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah, amin, Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.